Menjelang minggu ketiga, berat badannya telah meningkat sebanyak 5 kilogram. Seluar jeansnya lebih ketat, perutnya menonjol. Kini dia faham bahawa tubuhnya benar-benar berubah dan perubahannya tidak menggalakkan. Keputusan ujian menunjukkan kekurangan vitamin dan mineral. Kukunya rapuh, rambutnya hilang kilauannya. Secara paradoks, dengan begitu banyak makanan, badan mengalami kekurangan vitamin yang sebenar. Eksperimen itu mula menyerupai kasino. Pada mulanya, terdapat kemenangan, rasa dan keseronokan. Kini yang tinggal hanyalah hutang, berat badan berlebihan, lemah, apati. Badan sentiasa mengambil kembali apa yang anda berhutang dan melakukannya dengan penuh minat. Imunitinya sangat lemah. Selsema menyerang Rick selama beberapa hari, hidung berair, lemah, demam. Pada waktu malam, dia berdengkur dan pernafasannya kadangkala terganggu. Pada waktu pagi, Rick bangun dengan rasa letih, seolah-olah dia tidak tidur langsung. Makanan segera merosakkan tidur, menjadikan rehat tidak berguna. Jantung terlalu banyak, kolesterol menyempitkan saluran darah dan tekanan darah meningkat. Setiap hidangan makanan membawa anda lebih dekat kepada serangan jantung. Menjelang akhir bulan, berat badan Rick telah meningkat sebanyak 10 kilogram. Seluar lamanya tidak muat dan bajunya hampir tidak berbutang. Mendaki tangga menjadi sukar dan Rick tercungap-cungap selepas hanya beberapa langkah. Walaupun dia berasa loya, tangannya masih mencapai burger. Garam, gula dan lemak membentuk ketagihan sebenar, seperti dadah. Otak menuntut satu lagi dos keseronokan walaupun badan membantah. Wang juga semakin hilang. Dalam sebulan, Rick berbelanja lebih banyak untuk makanan daripada biasa. Ilusi bahawa makanan segera lebih murah runtuh apabila timbunan resit terletak berdekatan. Wajahnya telah tua, kulitnya menjadi kelabu dan lembik. Terdapat beg di bawah matanya dan pandangannya letih. Tubuhnya musnah dari dalam dan 30 hari makanan segera telah melakukan apa yang biasanya berlaku selama bertahun-tahun. Apartmen itu dipenuhi dengan bau minyak goreng dan sos murah. Peluh menjadi tajam dan tidak menyenangkan. Tubuhnya mengeluarkan bahan buangan. Rick melihat pantulannya di cermin dengan rasa jijik. Perutnya terkulai ke bawah, wajahnya lembik. Dia tidak lagi mahu makan, tetapi ketagihannya tidak hilang. Doktor mengatakan bahawa hanya sebulan makan makanan segera sahaja menyebabkan kolesterol tinggi, masalah hati dan risiko penyakit jantung berganda. Dan jika Rick berterusan selama 6 bulan lagi, obesitinya akan menjadi tidak dapat dipulihkan dan hatinya akan gagal. Setahun makan burger akan merosot menjadi himpunan penyakit kronik daripada diabetes hingga serangan jantung. Ikuti Rick dan jangan ulangi kesilapannya. Tonton episod penuh di saluran YouTube ini Rick.